Assalamualaikum guys. So hari ni kita ada dekat Sepang. Kita akan buat package polish and ceramic coating BMW X4. First kali kami akan tutup dengan tape bahagian logo, emblem, lampu kereta dan bahagian-bahagian yang tak boleh kena polishing. Area yang sensitif ni kalau kena polishing ada kemungkinan boleh cala. Seterusnya kita akan buat step cutting, potong cala-cala dan watermark yang ada dekat body kereta ni guys. Kami akan polishing sampai hilang defectnya. Ini cala bahagian bonet depan. Nampak gaya macam cala kena kuku kucing guys. Nampak ada line 3 tu. So ini hasil selepas polishing. Memang shining, clear, tak ada langsung cala lagi. Dan ni kesan watermark. Contoh watermark dekat bonet depan. Ni pun kita akan polishing. Bagi licin, hilang semua defect watermark. Barulah kereta korang macam ambil dekat showroom. Cantik, berkilat. Dan seterusnya kita terus sambung polish pintu, bumbung, semua bahagian kereta korang. Selepas siap proses polishing, kami akan spray pre-coat dia alkohol supaya hilangkan kesan-kesan compound masa polishing tadi. Jadi bila nak coating, compound tak boleh ada kesan-kesan dekat body guys. Barulah coating akan melekat cantik dekat kereta korang. Sekarang kami tengah sapu ceramic coating. Ada warranty 1 tahun daripada Cowboy Detailing. Dan coating ni pun kena lap betul-betul guys, supaya tak ada belak-belak coating tu. Ini hasil selepas coating. Nampak macam daun keladi kena air. Cuba komen dekat bawah guys, padu tak hasil kerja Cowboy Detailing. Bagi rate 1 hingga 10.